Assalamualaikum. Jadi ini sikit lah, aku nak membebel sikit lah, panjang lah. Dan adalah seorang pandit daripada UK ni kata Chelsea menang CWC ni satu benda yang tak signifikan pun, sebab dia tak Chelsea tidak menewaskan juara antara negara-negara yang terkenal lah, macam France ke Spain ke kan. Dan sejak bulan Ogos tahun lepas, Chelsea dah berjaya menumpaskan PSG di final CWC dengan jaringan 3-0, dan kemudiannya Chelsea telah berjaya menumpaskan juara England iaitu dalam Premier League lah pada bulan Oktober dengan kemenangan 2-1 di Stamford Bridge. Dan kemudiannya pada bulan November tahun 2025, Chelsea berjaya menewaskan Barcelona, juara La Liga. Dan baru-baru ni lah, minggu lepas, minggu ni lah, tengah minggu hari tu, berjaya menumpaskan Napoli, juara daripada Serie A. So, inilah membuktikan bahawa sebenarnya kemenangan Chelsea dalam CWC itu bukanlah satu perkara yang perlu dipandang enteng lah. Juara dunia, put some respect to Chelsea, man. So, itulah dia. Satu-satunya pasukan yang akan memakai Golden Badge selama 4 tahun, kan? So, apakah sebenarnya yang Jamie Carragher ataupun pandit itu berfikirlah? Adakah dia memang sebenarnya suka untuk merendah-rendahkan kejayaan Chelsea? So tinggalkan komen korang dekat ruangan komen lah.